Sudah habis. Terus Sekarang ni kita berada di Concubine Lane ni. Concubine Lane atau dalam bahasa Melayu dia lorong isteri kedua. Kenapa kita panggil lorong isteri kedua? Sebab di sinilah lorong perempuan simpanan orang-orang dulu yang ditubuhkan pada 1908. famous lah. Nama dia kuih titisan hujan. Dia sebenarnya macam jelly lah kan. Ni ambil yang kacang dia. Macam mochi lebih kurang lah. Assalamualaikum, welcome to Daddy's Diary TV. Kali ni kita ke mana pula? Kita ke Ipoh, Perak. Alright, so jom kita tengok pula trip ke Ipoh. Let's go. Okay, destination pertama kita ke Tasik Cermin. So jom kita pergi beli tiket dulu. Jom. Kanak-kanak dia umur apa? 7 8 tahun dengan mana mami tu? Okey, terima kasih. Ini Tasik Cermin 90 meter Let's go. Pada tahun 1890-an, para penerbang menyatakan mengenai penerbang ini untuk mengeksplorasi. Ya. Wow. Asal banjir. Okey, kali ni kita ada macam ni siapa dia? Putra. Nah, ni tak payahlah. Ni kita terus cut. Apa history kat sini bang? Boleh abang explain sikit? Kalau ikutkan pada history, beberapa kampung ni dia ada satu ruang yang longkong di dalam satu bukit. Okey. Bukit tasik ni terjadi akibat runtuhan daripada batu-batu tersebut dan menghasilkan sebuah tasik. Dan dia mengambil masa yang lama je ya. Ini adalah skala masa dia lah. Daripada era-era tersebut dan membentuk tasik yang kita nampak sekarang. Ini tasik pertama. Kita boleh naik boat, kita pergi ke tasik Cermin yang kedua. Okey. Itu. Faham tak bang? Sewa boat boleh sewa boat kat sini. Okey. Harga dia dalam RM30. RM30 tak mahal lah. RM30. Apa perasaan cik bila sampai sini cik? Okey, saya suka. Maksudnya cermin sebab apa? Dia Okey, cuba cik tengok. Oh, nampak cermin lah. Mengikut sejarah cik Ha. tasik Cermin ni, kalau cik cermin diri, kalau cik hati Cik yang akan nampak baik, semua aib cik. Nampak? akan nampak kebaikan cik. Ya. Oh, Tapi alamak. kalau cik Tapi ada hati-hati. hati macam hitam sikit, dia akan Macam ni hari ni banyak layar dia punya. nampak bumbung ni. Cermin. Okey, sini nampak. Tu ada terjati dia. Cantik, ya Allah. Inilah. Ha? Apa dia? Bot tu keluar daripada dalam. Akan masuk dalam tu. Nampak kalau naik bot dia akan masuk dalam tu. Okey, macam ni. Tak langgar kepala ke tu? 1, 2, 3. Sebab jarum tu letak semua ni dah jadi kifah. 1, 2, 3. Tidak tak ada tas. Ya, ni dia. Jangan ke belakang Artis Indonesia. Jangan belakang. Cakrahan. Perut sikit. Perut Ni memang dia sentiasa buat fotografer tetap lah ni ya. Apa menjadi orang yang memang dibayar ke mana-mana. Cakar ayam. Okey ni. Inilah dia. Tasik Cermin Betapa indahnya ciptaan Tuhan. Nampak lawa lah. Wow. Foto gua mami tak tahu lah yang mana bah. Dia syargi. Okey, so kita dekat Tasik Cermin. Okey, tengoklah betapa indahnya ciptaan Tuhan. Okey, inilah dia Tasik Cermin. Kalau datang sini boleh naik bot. Dia akan menerusi jalan ke sebelah sana lah. Okey.
Okay, dah settle tempat yang pertama. Next tempat ke mana ni? Kita ke mana next? Concubine Lane. Kita shopping ya. Dan shopping di Concubine Lane. Let's go. Okay, kita di kawasan cendol. Abang Kacak viral katanya. Aku nak cendol. Jom kita try. So, aku nak order satu je. Dapat 9 ah. Biasa lah, biasa. Jagung biasa. Itu durian. Okay, sekarang kita dekat wawasan cendol. Bukan wawasan ke nama dia? Cendol Abang Kacak ke wawasan cendol nama dia? Cendol abang kacak. Cendol Abang Kacak. So kita tengah tunggu cendolnya sampai. So itulah dia. Cendol sampai. Yo. Okay, jagungnya dah sampai. Dah Fitra? Sedap kot. Dah rasa belum? Rasa? Okay, bagi tahu rasa macam mana. Kenapa? Ni jangan cik makan ni. Ha? Nice je. Itu je. Kena komen lah. Manis, sedap. Apa lagi lah? Okay. Nari 50 sen. Mana review cendol lah? Boleh review? Makan durian paling mahal. Dah, aku dah tanya dia dah. Dia kata sedap, manis. Itu je Manis. review dia. Apa review Saya dia? jarang suka makan cendol. Tapi dekat wawasan cendol ni, dekat cendol Abang Kacak ni, Kau sampai habis. saya boleh makan lah tu. Gaduh nak. So sedap lah. Boleh lah, recommended. Datang ke Ipoh, jangan lupa singgah. Nama kedainya Abang tu wawasan ni kan? Abang kacak. Wawasan cendol tu, cendol Abang Kacak. Okay, so silakan tourist guide. Dengar ke? Dengar ni. Okay, Assalamualaikum. Okay, sekarang ni kita berada di Concubine Lane ni. Concubine Lane atau dalam bahasa Melayu dia lorong isteri kedua. Kenapa kita panggil lorong isteri kedua? Sebab di sinilah lorong perempuan simpanan orang-orang dulu yang ditubuhkan pada 1908. Okay, so inilah tempat gundik-gundik lah. Senang kata kadang-kadang dia nak cari taikun-taikun Cina dulu. Ni ada isteri kedua. Sebab dia orang tak ada isteri kedua. Perempuan simpanan disimpan di sini. Okay, jom. Tapi sekarang dah jadi lain Okay, alright. Jom kita ni, sorry Alright. Adik. Okay, kita sekarang dekat Concubine Line. Concubine Line namanya. Oi, Harry Potter. Betul adik? Harry Potter. Okey. Sekarang kita dekat platform 9. Kalau pergi Concubine Line, Concubine Lane, wajib datang sini. Dia punya kafe, konsep dia Harry Potter. See? Ni, dekat sini. Sini nampak atas. Kalau boleh tengok lah. Di sini jahat. Nanti kita naik atas. Tengok. Di sini jahat. Okey? Ini tempat kat atas dia. Oh, dia kafe. Cantik kafe dia. Mana yang? Ini kafe dia. Gitu. Oh. Ni cantik lah untuk ambil gambar ni. Ui, cantik. Macam kat Harry Potter lah ya. Eh, abang, lama tak jumpa, apa khabar? Eh.
Dia kat mana ni? Kau sini dulu, dia nak pergi toilet kan? Come. Okay, siapa yang nak ada vibe-vibe macam dekat tempat Harry Potter, okay, boleh datang sini ya. So sekarang ni kita kat mana ni? Kita dekat Allah, tersangkut kat dalam ni. Sebenarnya ni dekat toilet. Ada toilet. Toilet pun dia buat style ni. Okay. Jom. Ni toilet dia pun dia buat style Harry Potter. Okay, so kita dekat apa nama kafe nya? Platform 9. Ha? Platform 9. Platform 9. Okay, sambil-sambil kita berehat. Alright, dengan kawan-kawan ni semua. So, tengoklah dengan environment di Harry Potter. Harry, where are we now? Ya, hello there. I'm Ron. Ron. Where's Harry? Are you a Harry? Oh, you are Harry. How many? Here, I'll show you how many. This is how many. Hey. Hello. Hello, how are you today? Huh. How are you today? Oh, good. The Fine. weather is very nice today. It's a bit hot. Today we have a summer break in Malaysia. In where? In Malaysia. Malaysia. What's summer break? Summer break in Malaysia. We have a drink of chocolate drinks. So where are we now? We are at the platform 9. 9.5. And 9.5. Yeah, 9.5. It's a mysterious kind of Mind-blowing. mind-blowing. It's mind-blowing. Very Who is this? tasty. Dumbledore? This is This is Dumbledore? You are Dumbledore? how are you? How are you? Hello, we are speaking to you. Hello. Excuse me. Hello. Hello. Sir. How are you? This is I'm not so sure. That one yang nenek-nenek tu apa nama dia? Ada tanya. Cik nenek-nenek tu apa nama cikgu nenek? Alah, tak tahulah nama. That's the cikgu nenek lah. That one? This one, Hagrid. Hello, Hagrid. How are you, Hagrid? Good. Adik buat apa? Ha? Adik tengok apa? Inilah dia. Mana siapa yang panggil ni? Adik ambil gambar adik. Nak ambil gambar tu. Oh ni. Adik nak jumpa Harry Potter. Oh no. Adik, what happened? What happened, mate? Okay, jom. So siapa datang Ipoh boleh datang sini. Platform 9. Cantik bergambar. Nanti sebelum makan, Okey. kau dulu sikit Okey. Bagi dia basah-basah sikit baru potong sikit. Okey, baik. Alright. Terima kasih. Situ je. Gitu. Lepas tu baru potong sikit. Lepas tu potong ambil dengan kacang dia lah. Okey, terima kasih. Okey, ni antara dekat sini punya famous lah. Nama dia kuih titisan hujan. Dia sebenarnya macam jelly lah kan. Ni ambil yang kacang dia. Macam mochi lebih kurang lah. Habis lah. Nampaknya awak suka je. Saya suka. Tu, raindrop cake nama dia. Kalau datang boleh beli kat sini lah. Kuih titisan hujan. Raindrop. Dia letak coklat ke? Coklat dengan kacang.
Ha, becik. Kalau bagi semua rata bang. Jangan satu tempat je. Ha, ratakan dia. Beli fries campur chicken pork. Dah. Ni spicy tak nak? Chili sikit. Sekarang ni kita dah siap. So sebenarnya tujuan kita ke Ipoh ni, kita nak pergi wedding kawan office. Okay, so jom kita ke weddingnya. Jom. எல்லாத்துலயும் இல்ல எல்லாம் ஒரு 5 ஸ்டிக்கர் அங்க எழுதி வச்சிருக்கோம். ஓகே சோ டோன்ட் வரி யார் நல்லா ஆடுவோம் எஸ். Okay, kita dah sampai dekat wedding. Oh my god. Wedding kawan office Rebecca nama dia. So tengah-tengah tunggu nak makan, ambil makanan lah. Ramai orang ni. Adik. இந்த மாதிரி தான் வெயிட் பண்ணக்கூடாது. வைக்காது. Kita sekarang dekat gerbang malam. Gerbang malam ni kalau dekat apa Ipoh ni famous lah. So, tengok anak-anak beli pula. Gigi nak angkat tangannya. Abang kita tanya boleh? Hari dah nak berakhir tapi masih nak makan juga. Ni apa nama dia? Mika pizza. Buka tutup tengok dia punya brand. Ni brand Mika pizza. Nak juga sebelum balik makan. So itu dia. Kita nak habis dah. Lagi. Boy, tengok ni hasil Pau Daddy. Ni orang beli kereta lah. Ni juga. Kitchen. Tapi comel lah ya. Kitchen ni. Kitchen apa nama ni? What do you call this? Ninja Turtle. Tu adik. Sini. Tunjuk baju Malaysia dia. Wow, nice. Habis dia Pau dia ni banyak lah ya. Ni semua hasil di Ipoh. Gerbang malam. Hari kedua di Ipoh, kita nak breakfast. Macam biasalah, breakfast kita cari makan. So let's go. Kat mana? Oh, dekat mana? Oh, di kedai Cikgu 22. Ni kedai ni pun viral. Jom kita. Jom adik. Ni dia punya menu-menu dia di kedai Cikgu.
Ni best. Mushroom soup. Yang awal-awal kita main lah. Ni 2 jam. Adik mami nak tu. Adik nak main pukul 2 sampai pukul 3 kat rumah. Adik tak main. Wow. So ni nama dia big bread mushroom. Satu, Ni abang try potong. Tengok potong. 3. So apa dalam? Oh. Tak nampak. Tak lah. So dia ada mushroom, Butter rasanya. hot dog. Wow. Ni kita ada ni roti kitab. Adik nak apa? Tak nak je. Jom makan. Okay, saya tengah makan roti kitab. Roti kitab ni telur separuh masak atau roti lah. Sedap. Nice. Makanan kaya je. Oh. Lepas dengan telur separuh masak dan masak dengan secukup rasa. Tekstur yang betul. Dia nak rasa. Sedap bang. Okay, seperti biasa maknya akan order makanan-makanan macam ni lah. Ni apa? Mi kari lah. Ni kari kerang. Mi kari kerang dan juga wonton sup. Sup wonton. Sedap. Ni sup sayur. Banten. Ada tahu. Abah, jangan minum. Ni pun sedap ah. Adik nak sikit tau ni. Lepas beberapa minit habis ya. So apa komen? Sedap. 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 Saya sangat approve lah kedai ni. Memang cita rasa saya. Dua menu ni. Dekat kedai cikgu 22. Ke 22 kedai cikgu. Masak ke? Ni kari. Ni kari kerang kot. Ni dimsum. Sup. Dimsum sup. Tak. Wonton. Dia tulis wonton dimsum sup. Rasa pelik. Sedap. Data Ipoh datang sini tau. Asyik pergi apa? Canning. Ni Hollywood je kan. Korang datang sini pula. Sedap. Tak menyesal. Okay, sekarang ni kita kena apa? Repeat balik dekat Concubine Lane ni. Budak ni nak pergi Concubine Lane balik. Semalam dia merajuk kan. Itulah. Okay. Semalam dia merajuk. So tak pasal kena repeat balik. Tapi boleh lah. Kita pun tak pergi lagi. Ada satu tempat book access namanya. Sebab semalam datang lambat dan nak tutup. So repeat pagi. Okay, jom let's go. Tang Concubine Lane ni. Okay, kena wajib pergi kat ni book access. Alright. Book access ni dia ada apa tempat underground yang mana kita boleh jalan masuk room bawah, underground untuk baca buku semua. Buku-buku ada semua jual kat bawah. Jom kita explore. Cari komik. Nak pergi underground dia lalu sini. Okay, go. Mami mana mami? Jom. Tunggu. Wow. Yes, even deeper. Ni abang macam ni kat dalam ni abang. Dalam penjara abang. Ni tengok ni. Ajak ada orang pula. Kita orang kat mana ni? Kat dalam penjara ke adik? Okey, ini sebenarnya adalah
dalam boat access, alright, dia ada tempat special masuk dalam. So kalau korang kenal Yasmin Ahmad, kenal tak ni? Okay, Yasmin Ahmad dia adalah pengarah lah. Okay, Allah Yahamah, dah meninggal dunia dah. Alright, so bekas pengarah di Malaysia yang bagus. Alright, dalam ni nanti kita boleh tengok apa dia punya movie dia. Jom tengok movie dia. Ni movie dia. Kalau korang nak tengok Sepek, Bubra, Muhsin. Ni famous ni, Muhsin. Okay, Mualaf, Talent Time. Ni pun, alright. So ni kira macam museum lah, museum khas untuk Yasmin Ahmad. Right? Datang Ipoh, masuk book access, turun bawah, pergi museum. Ni komputer ni Yasmin Ahmad guna masa, tapi Apple lah ya. Atas tempat buku juga. Wow, panjang lah. What's that? Space. Buku kami ni juga panjang. Okay, close back adik. So sini bagi anak-anak baca buku, baguslah. Best place for them to read books, right adik? Guys, ni gila. Kalau datang sini, pergi naik atas sekali. Sini buku-buku dia. Tengok ni lah. Harga RM1, RM3, RM5. So, anak aku belikan dia ni lah. Buku Star Wars. Siap ada apa semua ni. RM8 je ni lah. Ada flashlight. Wajib datang. Tapi tak tahu lah diskaun ni sampai bila kan. So, datang. Beli yang baru ada. Best. Tak pasal 6 Nah lah, ambil lalu. Jom. Saya tukar casing awak kan, legul. Kelly's Castle. Alamak, dah masuk. Ada ni ke cash ke? Okay, alright. So sekarang ni kalau pergi Ipoh, okay, biasanya kita akan ke Kelly Castle lah. Tapi Kelly Castle ni dekat Batu Gajah. Ni adalah Kelly Castle yang sangatlah terkenal. Okay, kalau di Ipoh, di Perak. Okay, so tempat ni dikatakan sekarang dah berhantu dah keras lah. Alright, macam-macam lah orang kata ambil gambar kat sini, nampak apalah macam-macam. Alright, so tapi hari ni kita orang tak sempat masuk sebab saya nak cepat nak kena balik dah. Alright, so inilah destination kita kat Ipoh. Alright. Okay, so sejarah dia kalau mengikut apa yang saya tahulah, Kelly Castle ni dia dibina oleh seorang nama William Kelly. William Kelly, saya tak berapa sure nama dia, tapi dia
awal dia nak bina tempat ni. Okey, ada tempat wine, tempat dia tinggal, dan ada macam lorong rahsia tau, nak ke sungai sebelah sana. Alright, lepas tu masa tengah bina tiba-tiba dia meninggal dunia. Alright, so dia meninggal dunia, pembinaan pun stop lah. Stop, family dia pun balik ke negara asal Scotland, saya rasa Scotland, and then lepas tu terbiarlah macam ni. So dia jadi sejarah lah. Tapi saya tak berapa sure orang ni ke siapa William Castle ni, right? Tapi tempat ni dia dah buat, tinggal separuh jalan, right? Itu sejarah dia lah. Tapi korang boleh google lah sendiri, right? So kalau datang Ipoh, right, pergilah ke Kelly Castle ni. Masuk yuran berapa? RM9 RM9. Alright, RM9 seorang masuk, right? So tapi saya tak sempat masuk lagi. Ya. Yeah. Patutlah situ. Belum masuk je. Bayar naik. Kena bayar. Okay, so itu saja trip kita ke Ipoh Perak, alright. So ni pun budak-budak ni pun dah penat, so kita nak balik dah. So ni last destination kita. So macam mana? So thank you very much. Terima kasih semua yang subscribe, semua yang tengok video saya sampai habis. Kalau nak tengok kat Ipoh best apa, saya adalah ni konten-konten yang boleh korang tengok dan korang share lah. Okay, so jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye.